Kita beli ni macam kita beli tanah orang biasa. Kita beli tanah orang Melayu, bukan Melayu, biasa kita beli tanah. Dan hari ini kalau kita melihat keadaan sekarang ni, harga getah jatuh, harga kelapa sawit jatuh, yang boleh dapat unjuran untuk kita membagi dividen yang tinggi adalah hartanah. Dalam bidang hartanah, cik jangan takut. Setiap duit yang makcik letak RM1, pakcik letak RM1 dalam tabung haji, dijamin penuh oleh kerajaan Malaysia. Tak boleh, duit makcik tak boleh dicuri, tak boleh diambil sewenang-wenangnya. Itu dalam akta. Dalam akta tabung haji juga yang menyatakan kita boleh berniaga, boleh berlabur, boleh beli hartanah. Dan saya kena tekankan di sini, ini adalah satu polemik politik yang mana mereka nak kaitkan tabung haji. Jadi tabung haji dalam konteks ni, saya nak bagi jaminan, saya faham semua pihak termasuk Dr. Mahathir sendiri pun takut benda ni bail out, takut duit ni salah guna. Tak. Bangun tanah ni bukan beli dua, signature tower kita tak beli, kita beli satu dengan harganya pun yang berpatutan. Mereka tanya balik, ada yang dalam blog tanya, kenapa kita beli harga mahal? Kenapa harga tu diorang beli 4-6 juta dan sebagainya? Sebenarnya kita ikut harga pasaran. Dan kita dah buat perkiraan ROI dia, return of investment, yield dia. Kita tahu ada perkiraannya. The calculation is there, very clear, ada perkiraannya. Dan mereka juga telah lakukan infra, di mana kita tahu dulu tanah tu ada dengan government quartersnya. Boleh tengok dalam blog, boleh tengok gambar baru dan gambar lama. Saya nak tekankan sikit ni kepada makcik-makcik yang dekat kampung, termasuklah kampung saya di Baling pun, rakyat saya pun risau, duit tu pergi mana kan? Saya kena jelaskan, kita tidak bayar duit kepada One Malaysia Development untuk saja. Kita dah ada beli tanah. Macam makcik beli tanah di kampung. Beli tanah, makcik puas hati dengan harga tersebut, tengok tanah tu elok, bayar, tanah tu ada pada tabung haji. Sekarang ni tanah ni ada kepada kita dengan pelbagai jaminan, dengan geran-geran tanah yang lain, banyak yang telah diberikan kepada kita. Jadi pembelian tanah ni sah, tidak ada penipuan, malah kita pun banyak dah orang dah telefon, banyak penyiasatan nak dibuat, kita alu-alukan. Kita alu-alukan siapa yang badan-badan yang berkanun, yang bertanggungjawab, boleh datang siasat. Sebab kita tidak nak tipu selindung mana-mana. Dan kita bukan diarah atau disuruh. Dan kita beli ni atas commercial decision, atas urusan perniagaan yang boleh menguntungkan kepada lembaga urusan tabung haji, supaya dapat kita memberi pulangan dividen secara syariah compliance kepada rakyat ataupun pendepositan. Jelaskan untuk tahun ini. Saya tak mau cakap tahun sudah, tahun-tahun sebelum ni. Untuk tahun ini kita nak melaksanakan ibadah haji, kos dia, ini penting ya sahabat-sahabat, kosnya adalah RM17,270. Makcik di Baling, makcik di Padang Terap, makcik di Yan, makcik di Kelantan, pakcik di Sabah, Sarawak, siapa saja nak pergi haji kena bayar RM17,270. Ya. Tabung haji hanya mengenakan charge sebanyak RM9,980. RM9,980. Perbedaannya adalah RM7,290 seorang. Ini akan disubsidikan oleh tabung haji. Macam mana tabung haji nak bagi subsidi ini sekiranya kalau kita tak boleh melabur dalam hartanah, melabur dalam peladangan dan sebagainya? Mana kita nak dapat? Bayangkan dalam keadaan hari ini, negara yang agak muram dari sudut kewangannya, tabung haji membuat keputusan naik RM3,000. Katalah tabung haji umum naik RM3,000. Apa akan berlaku? Ini jangan tafsir ya. Kan ada pula blog ditulis tabung haji naik RM3,000. Tak ada, saya bukan kata naik RM3,000. Saya bagi contoh. Ustaz sendiri ya, kita kena perjelaskan betul. Kalau naik, apa akan berlaku? Kesian kepada rakyat. Jadi kita untuk tahun ini nak pergi Mekah, tabung haji kena sediakan subsidi minima RM120 juta. Sebab apa? Kalau tuan-tuan kira, kali ini 22,320 orang dapat pergi. Ya, kalau 22,320 orang kali dengan 7,290, lebih kurang 160 lebih juta. Tabung haji
bayar dividen 6%, 5.5%, ya, 5%, 4.7%. Ni trend dia dulu. Alhamdulillah, dengan berkat semua menyokong tabung haji, dengan dirahmati oleh Allah SWT, secara kebetulan saya menjadi pengurusi dan rakan-rakan ahli lembaga pengarah ada. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini tabung haji boleh, tahun 2013 kita bayar 6+2, 8%. Tahun 2014 yang lalu kita bayar 6.25 campur 2%, 8.25%. Saya nak jelaskan, terangkan di sini kepada sahabat-sahabat media ni, untuk kita bayar untuk 2014 kita perlu untung 3 bilion 248 juta ringgit. 3 bilion 248 million yang kita kena ada untuk membayar dividen ini. Bayangkan kalau kita tak berniaga, kalau letak duit tabung haji nak pergi Mekah balik habis, takkan dapat apa. Beramai maklum-maklum, pakcik-pakcik dan malah orang-orang biasa pun yang bekerja kerjaan pun yang letak tabung haji malah gaji masuk sini. Sebab mereka melihat letak di tabung haji ni barakah dan dibayar zakat. Termasuk zakat 11%. Tahun sudah hampir 11% dividen pulangan yang dapat. Jadi untuk meneruskan kecemerlangan ini tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang, kami kena melakukan perniagaan. Kami kena buat perkara-perkara yang sedemikian rupa. Yang dalam konteks hari ini yang kita tengok, saya faham semua yang jadi viral sehingga menakutkan, memberi pandangan yang agak, sehingga pemandu taksi yang tidak berdosa tu pun tahu, oh, tabung haji yang bail out 1MDB. Sampai begitu sekali viral dia sudah pergi menular ke kampung, ke pemandu taksi dan sebagainya. Jadi saya nak bagi tahu di sini bahawa hanya pembelian ini kerana berkaitan dengan One Malaysia Development. Kalau kita beli bangunan dengan Tan Cheng Kong Company ataupun kita beli dengan Ramasamy Company, contoh tak pernah ada masalah. Kita biasa beli tanah India, biasa beli tanah Cina, beli tanah orang Melayu, semua. Yang penting kita beli untuk pembangunan yang ada unjuran keuntungan yang menepati cita rasa tabung haji. Akhir sekali, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menghubungi kami untuk menasihatkan kami supaya jual tanah ini kepada orang yang nak beli sekarang. Jadi dalam konteks tu, kami seluruh ahli jawatan kuasa, kita semua ahli lembaga pengarah dah bincang. Kita ada beberapa tawaran. Ada 3 tawaran setakat sekarang. Orang nak beli. Yang nak beli ni dengan keuntungan. Kita beli 188 juta 188.5 juta. Kita beli 188.5 juta. Kita beli. Sekarang ni ada 3 tawaran. 3 tawaran yang mana mereka nak bayar semua 3 tawaran ni kita dapat 188 juta. Tapi keuntungan dia kita tengah bincang. Berapa keuntungan? Ada yang nak bagi beberapa juta keuntungan pulangan dalam sebulan saja. Kita pegang tanah ni, mereka nak beli daripada kita dan kami telah bersetuju untuk menjual kepada salah seorang, di mana kita akan selesaikan dalam masa minggu depan, insya-Allah. Kita nak tahu berapa keuntungan yang kita dapat, kita yang terbaik. Kita akan laksanakan penjualan ini untuk kita menghormati sensitiviti, kekhawatiran makcik-makcik, pakcik-pakcik yang kat kampung, yang tak berdosa, yang tak tahu apa ni, digembar-gempurkan, yang tabung haji dah kehilangan duit dan sebagainya. Kita ambil keputusan untuk menghormati, kita sayang semua rakyat Malaysia. Kita tak mahu makcik-makcik khususnya kat kampung tu risau, takut. Tabung haji ni satu institusi yang mana selama ni mempunyai nama yang baik, membuat pembelaan kepada masyarakat, beli pulangan, kita nak bagi dividen yang tinggi dan sebagainya. Tak apalah, kita carilah tanah lain gantian untuk kita buat teruskan pengurusan hartanah. Kita jual tanah ni. Ini juga bukti bahawa tanah ni bukan satu perkara yang susah nak jual macam orang gembar-gempurkan. Ramai dah 3 orang dah tawar nak beli. Tapi satu lagi, saya juga nak memberitahu
pada semua rakyat Malaysia, pendeposit. Besok jangan dah jual. Kenapa tabung haji pergi jual dengan orang bukan Islam? Kenapa itu? Saya minta jangan. Sebab kita nak jual cara baik, dapatkan duit balik, simpanan tabung haji dan ada keuntungan. Beli jual dengan siapa? Siapa yang beli, kita jual. Sebab ini bukan satu perkara yang tak boleh kita jual pada orang yang bukan Islam. Siapa saja yang boleh bagi pulangan yang bagus, kita dah buat keputusan. InsyaAllah setelah kita melihat, mendapat semua pandangan, nasihat, teguran daripada semua pihak, kita anggap ini sebagai satu usaha